Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang kami dah sampai di Bukit Seluyut. Yang ini dahulunya dikenali sebagai Kota Seluyut. Di sepanjang Sungai Johor, pernah berdiri kota-kota pertahanan Melayu yang menjadi benteng terakhir kesinambungan Kesultanan Melayu selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511. Sebahagiannya telah hilang ditelan masa, dan sebahagiannya pula hanya tinggal makam, tanah tinggi dan cerita-cerita lama masyarakat setempat. Namun, di sebalik hutan yang sunyi ini tersembunyi sebuah pusat pemerintahan penting Kesultanan Johor Lama. Di paparan video kali ini, kami Johor Heritage Trail cuba menjejaki sebuah tapak kota yang hampir pupus ditelan waktu. Inilah Kota Seluyut. Okey, ini bersama dengan anak jantan dengan sahabat Zam. Oh, kau tengok dia nak pergi perang. Ini adalah makam Bukit Kota Seluyut. Okey, daripada Galeri Sejarah Johor, tim dan juga yang ada di sini, insyaAllah. Muka tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, hari ini saya berada di Bukit Seluyut yang lebih dikenali Kota Seluyut, Kota Tinggi Johor. Salah satu lokasi penting dalam sejarah awal Kesultanan Johor Lama. Ramai mengenali Johor Lama, namun tidak ramai mengetahui adanya sebelum Kota Lama adanya pemerintahan awal di Bukit Seluyut atau lebih dikenali Kota Seluyut. Jom. Okey, kalau kat sini boleh nampak laluan ke makam. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada tim Galeri Sejarah Johor dan juga penduduk-penduduk setempat yang membuat signboard ataupun laluan-laluan, membuka laluan ke makam dan juga sekitar ni muka laluan di kaki Bukit Seluyut. Jom. Kalau kita tengok salah satu tempat di sini, senaik ni kita akan jumpa tulisan kubur lama dekat sini. Dan mungkin terdapat banyak lagi sekitar kawasan ni. Cuma kalau kita boleh tengok hutan kawasan ni, kalau ditebas mungkin kita akan jumpa lagi beberapa lagi nisan ataupun cari kubur lama penduduk setempat di Bukit Seluyut ni. Jika dilihat kedudukan Kota Seluyut, kita dapat memahami mengapa kawasan ini dipilih. Sungai Johor pada waktu itu ibarat laluan utama kerajaan. Ia menjadi jalan perdagangan, laluan ketenteraan dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Dan juga lupa saya nak cakap, sekitar sini di tepi sungai dahulunya mungkin penempatan pasar ataupun kawasan-kawasan dagangan dari penduduk-penduduk setempat di Bukit Seluyut ni. Di kawasan ini ia menjadi pasar-pasar untuk orang membeli dan sebagainya lah, kemungkinan besar. Sebab laluannya kita lihat memang betul-betul di tepian sungai. Kat sini pun terdapat lagi tulisan ataupun kubur lama. Ada dua kat sini yang kita boleh lihat. Baik.
Dan kita pergi ke makam Tun Hisap Misai pula. Okey, sekejap lagi kita akan sampai ke makam kompleks makam Tun Hisap Misai. Yang ini bendahara pada era Sunan Johor di Bukit Seluyut ni. Boleh nampak tadi tu kita boleh nampak lah makam, kompleks makam ni. Ini adalah makam bendahara Seri Maharaja Tun Hisap Misai yang kita kenali sebagai bendahara Johor sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Sultan Abdul Jalil Shah I yang meninggal dunia sewaktu pemerintahan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II. Turun Seri Lanang atau cucunda kepada bendahara Tun Hisap Misai yang telah dilantik sebagai bendahara oleh Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah yang kedua. Dia percayai kawasan ini adalah bekas tapak rumah bendahara Seri Maharaja Tun Hisap Misai. Juga dipercayai tempat lahirnya Tun Sri Lanang. Saya cerita sedikit. Kota Seluyut mempunyai kaitan dengan seorang tokoh besar yang kita kenali, ramai yang kenali dalam sejarah Melayu dalam kesastraan Melayu, iaitu bendahara Paduka Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang atau nama sebenar Tun Muhammad dipercayai dilahirkan di Kota Seluyut pada tahun 1565 Masihi. Beliau kemudian menjadi bendahara Johor dan terkenal sebagai penyusun karya agung Melayu Sulalatus Salatin dalam sejarah Melayu. Sekiranya anda sampai ke kompleks makam bendahara Tun Hisap Misai, anda akan melihat Seluyut, signboard. Signboard ni telah dibuat oleh tim Galeri Sejarah Johor, di mana kalau anda hendak pergi ke puncak Bukit Seluyut, anda boleh melalui trek di belakang ni. Lihat ni. Okey, tengok ni puncak Bukit Seluyut. Dia telah letakkan di sini. Dan laluan terus naik ke atas bukit, memang agak tinggi sedikit, lebih kurang dalam 200 hingga 300 meter daripada bawah ni lah. Jadi macam saya semalam, saya tidak gunakan jalan ni untuk sampai ke puncak Bukit Seluyut. Saya menggunakan laluan lama, lalu atas daripada makam saya pusing sehingga ke kawasan-kawasan kubu dan juga sampai ke puncak lah. Jadi ini adalah laluan ke makam. Anda boleh jalan straight sini, ikut saja trail yang mana telah diletakkan, ada tali kat sana penanda sebagai guide anda. Dan sampai di depan sana anda akan terlihat anak tangga. Anak tangga itu menunjukkan anda akan pergi ke makam Tiga Beranak. Okey, kita berada di kaki Bukit Seluyut. Kita akan mulakan perjalanan untuk sampai ke puncak Bukit Seluyut bersama dengan saya, anak saya dan juga sahabat Zam di sini. Okay, InsyaAllah apa nanti kita akan update. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di makam Tiga Beranak Bukit Seluyut yang dulu kita kenali Kota Seluyut. Inilah makam yang berada di sini, 3 makam. Lepak dah tua, naik bukit, mendaki, nampak dengan cuaca hujan, dengan ada halangan, 2 halangan, 3 halangan pokok tumbang tadi. Jadi Alhamdulillah apa-apa pun sampai juga ke sini. InsyaAllah tunggu next. Kota Seluyut telah dibuka dan dijadikan pusat pentadbiran kerajaan Johor oleh Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Johor ketiga yang memerintah dari tahun 1564 hingga 1570 Masehi. Perpindahan pusat pemerintahan ini berlaku selepas kerajaan Johor terdahulu di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah II tewas kepada kerajaan Aceh.
bagi mempertahankan kerajaan daripada ancaman musuh. Sebuah kota pertahanan dibina di atas Bukit Seluyut yang berketinggian kira-kira 204 kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sultan Muzaffar Shah memainkan peranan penting di dalam meneruskan kesinambungan Kesultanan Johor selepas era peperangan dan ancaman luar. Walaupun pemerintahan baginda tidak begitu lama, Kota Seluyut menjadi simbol kebangkitan semula kerajaan Johor pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di kawasan Bukit Seluyut, Kota Tinggi Johor. Satu kawasan yang sangat sinonim dengan sejarah Kesultanan awal Johor. Ramai mungkin pernah mendengar nama Kota Kara atau Johor Lama, tapi tidak ramai yang mengetahui bahawa Bukit Seluyut juga menyimpan pelbagai tinggalan sejarah dan makam lama yang dikaitkan dengan pembesar serta kerabat Kesultanan Johor suatu ketika dahulu. Di sebalik hutan yang sunyi ini tersimpan makam, kisah dan jejak sebuah kerajaan Melayu yang pernah bangkit selepas kejatuhan Melaka. Inilah Bukit Seluyut, antawarisan Johor lama yang hampir dilupakan zaman. Makam ini merupakan makam diraja kerabat Kesultanan Johor Lama. Di sinilah terletaknya makam Sultan Muzaffar Shah. Makam Sultan Abdul Jalil Shah I yang berada di tengah kompleks, serta makam Raja Fatimah, adinda Sultan Muzaffar Shah yang juga bonda kepada Sultan Abdul Jalil Shah I. Apabila berdiri di hadapan makam ini, kita bukan sekadar melihat batu nisan lama, tetapi kita sedang berdiri di hadapan sejarah awal Kesultanan Johor. Sejarah yang menjadi kesinambungan warisan Melayu selepas kejatuhan Melaka. Okey, insyaAllah kita akan cari laluan untuk pergi ke tapak istana daripada bawah. Masih hujan lagi, view cantik Kita akan hike lagi ke atas, InsyaAllah.
Batu-batu. Okay, jom. Tengok batu. Tu batu dia besar. Batu yang mungkin digunakan masa dulu untuk membina sebuah kubu. Depan. Oh, itulah. Rasa bongkah tu jatuh, berguling kat sini. Bawah tu ada satu bongkah besar. Bawah sana tu ada satu bongkah besar. Okey. Oh, gerbang. Dah nampak gerbang. Jom. Juram. Oh, banyak batu-batu ni. Oh. Nampak tak? Struktur kubur. Struktur kubur. Nampak struktur kubur. Naik. Bawah ni juram. Bismillah. Assalamualaikum. Wala ibadillah salihin. Bismillah. Nampak lagi banyak struktur kubur. Kubu bukan kubur. Benteng benteng. Okey, saya nak tunjuk anda salah satu kubu dan saya tak pasti apa function benda lah ni. Mari jom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampak tak lekukan ni? Lubang ni. Kita boleh lihat mungkin ini adalah satu struktur kubu bertahan. Dan dia tenggelam. Dan kat situ ada batu-batuan. Nampak Nah ni benteng. Untuk daripada yang naik. Jadi benteng ni tersusun. Kita dah sampai dah ni. Jom. Bismillah. Bismillah. Innahu bismillah. Innahu bismillah. 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 Baik. Kalau kita tengok kat sini, kubu struktur dia, kubu. Baik. Dan ada batu-batu yang dia taruh susun sebenarnya. Nampak Mesti ada penceritaan dekat sini. Paling tinggi ni. Oh, paling tinggi ni. Kita boleh nampak laut. Jom. Okey, kat sini kita boleh nampak satu kesan Jom. Tengok ni. Nampak tak lekukan ni? Ni bukan lekuk semua jadi tau. Ni kalau kita tengok lekuk berkemungkinan ini tapak kawasan. Lihat. Letak ukuran dia. Ni mesti antara tapak kaki, apa maksudnya, binaan. Tapak binaan diletak atas ni.
Ni bukan saja bulat ni. Lekuk ni. Lubang Pasang lubang. Banyak sekali batu elektrik kat sini. Boleh pergi apa ni? Okey, kalau kita boleh lihat kat sini, hadapan saya ni adalah Sungai Johor. Okey. Kita kat situ ada lekukan lagi. Ni kalau korek ni, mungkin kita boleh nampak dia punya ni. Ada satu lekuk lagi kat sana. Apa function lekuk ni pun sebenarnya tak tahu. Tapi katanya tempat hendap, macam diorang tunggu kat sini. Cukup betah ni bawah ni. Ni bawah Kita pun tak tahu apa function. Satu sini dan satu sana. Berkemungkinan lah. Cantik tempat ni. Cantik tempat. Kenapa kau berpusing? Nampak mistik-mistik kat sini. Assalamualaikum. Wa ala ibadillah salihin. Lokan ni. Kulit lokan tu. Benda tu tau. Benda tu. Sembung. Kan? Apa macam atap kan? Penting kat lereng-lereng. Pondok lah. Orang buat. Yelah, ni orang buat ni. Kalau Dulu bukan. kan, genting. Okey. Okay semua, alhamdulillah kita telah sampai ke puncak Bukit Seluyut, di mana dulunya tempat ni sebuah kota pertanahan Johor yang keempat pada tahun 1564. Jadi apa yang anda boleh lihat, ini adalah pemandangan daripada atas Bukit Seluyut puncaknya, nampak ke laluan Sungai Johor. Untuk memastikan kawasan pedagang ataupun laluan-laluan kapal-kapal keluar dan masuk di sepanjang Sungai Johor ni. Inilah dia. Setiap langkah yang kami lalui dalam ekspedisi ini bukan sekadar perjalanan meredah hutan, bukit atau tinggalan lama. Ia adalah satu usaha untuk menyingkap semula kisah-kisah yang semakin dilupakan oleh peredaran zaman. Apa yang kami temui hari ini mungkin hanya tinggalan batu
runtuhan, struktur atau kesan-kesan sejarah yang semakin ditelan alam. Namun, bagi mereka yang memahami nilainya, setiap tinggalan ini merupakan saksi bisu kepada perjalanan panjang yang telah membentuk Johor hingga menjadi seperti yang kita kenali hari ini. Masih banyak lokasi bersejarah di seluruh Johor yang belum diterokai, belum didokumentasikan dan masih menunggu untuk diceritakan kepada generasi akan datang. Atas sebab itulah, misi Johor Heritage Trail akan diteruskan dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Kami berharap perkongsian ini dapat membuka minat masyarakat untuk mengenali sejarah negeri sendiri, menghargai warisan yang masih ada dan bersama-sama menjaga khazanah berharga ini sebelum ia hilang di telan masa. Terima kasih kerana mengikuti ekspedisi kami kali ini. Jumpa lagi di dalam episod seterusnya Johor Heritage Trail apabila kami meneruskan perjalanan menjejaki lebih banyak tinggalan sejarah, merungkai kisah-kisah lama dan menghidupkan kembali warisan yang hampir dilupakan. Kerana sejarah bukan sekadar untuk dibaca, sejarah perlu dicari, dijejaki dan dipelihara. Johor Heritage Trail menjejaki warisan, merungkai sejarah.